Setiap 20 minit kita perlu alihkan mata kita daripada saya, Dr. Rusniza binti Abdul Razak, pakar oftalmologi dari Hospital Pakar An-Nur. Hari ini kita akan menceritakan tentang kesihatan mata. Apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan mata? Sama ada kita di tempat kerja ataupun di rumah, kita perlukan rules yang kita panggil 20-20-20, iaitu rules untuk kesihatan mata yang baik. Apa yang dimaksudkan dengan rules 20-20? Sekiranya kita perlu melihat skrin atau fokus atau bekerja yang menggunakan mata, setiap 20 minit kita perlu alihkan mata kita daripada skrin ataupun daripada buku, ataupun kita hanya pejamkan mata kita selama 20 saat. Dan kita perlu melihat jauh, lebih kurang 20 kaki ke depan untuk merehatkan otot-otot mata kita. Dan kemudian setelah melihat jauh sejauh 20 kaki dan rehat selama 20 saat, kita boleh kembali kepada pekerjaan kita, sama ada menulis, melihat, membaca ataupun melihat skrin.